Shatta, hari ini kita akan menentukan brain rot terbaik di dunia dan akan menelefon mereka pada waktu paling berbahaya. Pukul 3 pagi. Kita akan menghadapi ujian gila, ujian ketahanan, dan ini mungkin benar-benar berbahaya untuk hidup. Kami akan memberikan mata kepada setiap orang. Pada akhirnya kita akan tahu siapa yang terbaik dan siapa yang tidak berguna. Tetapi yang paling penting, di sini tersembunyi seseorang yang tidak diketahui. Brain rot yang paling misteri, yang tiada siapa tahu. Dan kita boleh hubungi dia apabila anda mencapai 10,000 sukaan. Mari kita lihat siapa yang ada di sini. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anda nampak? Dia hampir pecahkan kamera. Mari kita lihat telefon kedua. La Vaca Saturnus Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. Dia melihat saya seolah-olah saya berhutang jerami kepadanya. Adakah anda tahu siapa yang ketiga? Ia adalah spaghetti ditandas. Spaghetti toaletti. Toaletto spaghetti. Dia mengotorkan kamera. Ketandas seperti itu saya pasti tidak akan pergi. Dan brain rot yang paling rahsia. Sekarang juga tekan suka dan apabila mencapai jumlah yang diperlukan, sangkar akan terbuka. Saya tidak sabar untuk mengetahui siapa di sana. Dan kawan-kawan, tulis di komen sekarang. Yang mana antara brain rotov ini yang anda anggap paling berbahaya. Saya mengundi untuk yang dalam sangkar kerana tidak jelas siapa di sana. Dan itu lebih menakutkan. Mari kita hubungi brain rot pertama. Tung 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 sahur, datang ke sini. Baiklah, sekarang kita akan hubungi dia. Berhenti. Di mana telefon? Ini apa? Hanya serbuk kayu. Mungkin ini telefon mesra alam. Telefon mesra alam yang mana? Kita hanya ditipu dan dijual telefon palsu brain rot. Jangan kecewa. Mungkin telefon tersembunyi di sini. Mari kita periksa. Wah, kawan-kawan, ini dia telefon. Saya sudah cakap. Kamu nampak berapa banyak serbuk kayu di sini? Kotak ini memang tiada dasar. Mari kita segera hubungi brain rot pertama. Tung 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 sahur. Siapa yang berani mengganggu saya akan datang kepada kamu dan kamu tidak akan menyukainya. Nampaknya dia tidak dalam mood yang baik. Kita habis. Apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Nampaknya saya ada idea. Ikut saya. Baiklah, kawan-kawan. Saya cadangkan kita bersembunyi dalam salah satu kotak. Apabila tung 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 sahur datang, dia tidak akan jumpa kita dan akan pergi semula. Idea yang bagus. Saya bersembunyi dalam kotak ini. Biar saya bantu awak. Tidak, kotak ini jelas tidak sesuai dengan saiz kamu. Situ. Jadi saya bersembunyi dalam ini. Dan saya akan bersembunyi di sini. Cepatlah, kita ada sedikit masa. Nah, saya sudah jumpa kamu dan saya bawa hadiah untuk kamu. Hebat saya kenakan kamu sehingga kamu tamat. Saya suka hadiah. Ternyata tung 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 sahur baik hati. Rakan-rakan, nampaknya tung 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 sahur tidak mahu menyakiti kita. Dia hanya bergurau dengan kita. Kita perlu segera keluar dan bertemu dengannya. Tidak! Ngapa yang kamu lakukan? Kamu telah menumpahkan semua serbuk kayu. Sekarang kamu benar-benar membuat saya marah dan ini adalah pengakhiran bagi kamu. Saya akan cari anda. Sepatutnya saya buang serbuk kayu itu. Saya tak sangka dia akan marah begitu. Dengar tak? Nampaknya dia ada di sekitar sini. Aha, anda bersembunyi. Tak mengapa pemukul tung-tung-tung saya akan membantu saya. Tak mengapa, saya akan cari kamu. Kawan-kawan, nampaknya saya tahu cara untuk mengalahkannya, tetapi kami perlukan bantuan anda. Kita perlu mengalih perhatian tung 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 sahur. Anda perlu segera melanggan saluran ini dan kemudian bunyi isyarat akan kedengaran. Saya masih ada telefon tung 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 sahur dan jika dia memukul kotak dengan telefonnya, dia akan hilang. Tolong kami. Kamu tamat.
Dari mana bunyi itu? Apa itu? Mereka pasti bersembunyi di sini, saya yakin. Jadi di mana mereka? Tiada sesiapa di sini. Aha, akhirnya kau tertangkap. Saya akan patahkan kamu seperti pencungkil gigi. Ini telefon saya. Saya ditipu, saya memecahkannya dan saya rasa saya sedang menghilang. Efkin, kamu telah menyelamatkan kami semua. Sebenarnya, kami diselamatkan oleh rakan-rakan yang melanggar saluran. Terima kasih banyak. Anda telah menyelamatkan nyawa kami. Mari pergi. Mari kita kembali semula. Sebelum kita teruskan, saya ingin memberikan penilaian kepada Brain Rot Tung 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 Sahur. Dan penilaian saya adalah 5 bintang. Suka untuk beat yang hebat, tetapi tidak suka kerana membuat histeria disebabkan oleh serbuk kayu. Fans Pendi terus masuk daripada 10. Memang saya Tung 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 Sahur tidak berniat untuk menyakiti kami. Tetapi kerana histeria, saya tidak beri penilaian tertinggi. Baiklah, mari kita hubungi Brain Rot seterusnya. Baiklah, perlu buang serbuk kayu untuk berjaga-jaga. Ya, ini mudah. Oh, semuanya hilang. Lihat, saya sudah kata, ini mudah. Bagus! Sejujurnya kawan-kawan, saya sudah takut untuk menelpon Brain Rot seterusnya. Kamu nampak itu? Kawan-kawan sudah kumpul separuh daripada jumlah suka yang diperlukan. Dan kita tak boleh kecewakan mereka. Setuju, kawan-kawan, pastikan tekan suka. Dan sangkar ini pasti akan terbuka. Dan demi anda, kami akan hubungi Brain Rot seterusnya. Lavaka Saturna Saturnita. Saya rasa tidak ada yang buruk sepatutnya berlaku. Apa yang lembu boleh buat kepada kita? Banjirkan kita dengan susu? Mari buka. Wah, kawan-kawan, lihat apa yang ada di dalam. Ini adalah planet kecil kita, Bumi. Biar saya lihat. Oh. Jangan buat begitu lagi. Baiklah, mari kita ambil telefon. Kawan-kawan, lihat telefon ini betul-betul dari angkasa lepas. Wah, nampaknya Lavaka Saturnus Saturnita sedang menelefon kita. Saya pun tak tahu nak jawab atau tidak. Sudah tentu, itu tidak beradab, tidak menjawab. Seperti yang awak cakap. Anda mencuri mini salinan bumi dari saya. Saya sudah terbang ke arah Anda dan akan menenggelamkan Anda dengan susu angkasa. Saya sudah cakap, dia memang boleh menenggelamkan kita dengan susu. Tidak tahu. Kita perlu fikirkan sesuatu. Sembunyi lagi. Adakah dia menembusi siling? Harap-harap dia tidak jumpa kita di sini. Oh, aduh. Keluar, manusia bumi. Lava Saturna Saturnita, kami tidak mencuri planet mini kamu. Sumpah. Kami bahkan boleh membuktikannya. Kami ada saksi. Mereka benar-benar tidak mencuri apa-apa. Baiklah, saya percaya kepada Anda. Tetapi saya tidak boleh melepaskan Anda begitu sahaja. Anda diberi pilihan. Sama ada saya akan menenggelamkan Anda dengan susu kosmik atau melaksanakan ujian mustahil saya. Seperti pilihan tanpa pilihan. Kami akan melaksanakan cabaran ini. Baiklah. Oh, Anda perlu menjatuhkan planet kertas yang tergantung itu. Ya, ini mudah. Tetapi Anda akan melakukannya secara membuta tuli. Anda hanya ada 30 saat masa bermula. Ini sangat sedikit masa. Kita tidak akan sempat. Saya cuba. Bagaimana dengan kejayaan kamu? Tiada satu pun planet. Oh, saya telah memusnahkan satu planet Evgeny. Aduh, kamu kena saya. Maafkan saya. Tolong. Saya cuba mencari planet. Saya berjaya. saya berjaya. Hurrah!
Tinggal 1 planet dan 10 saat. Tidak percaya mereka akan berjaya dengan tugas ini. Perlu lakukan sesuatu. Mu. Jangan tenggelamkan kami dengan susu kosmik, tolong! Tanggalkan topeng itu. Ia sudah terbang pergi. Tunggu. Pada pendapat saya, planet ini berada jauh lebih rendah. Adakah lavakah Saturn Saturnita menipu? Dia benar-benar menipu kita. Sebenarnya menipu itu tidak baik. Padan muka dia. Kawan-kawan, kita perlu beri dia penilaian. Mari. Oleh kerana lavakah Saturn Saturnita menipu, saya beri dia 2 mata daripada 10. Tidak menenggelamkan kami pun sudah baik. Setuju. Fakta bahawa dia menipu kita sangat buruk dan saya beri dia 1 markah saja. Angkasa lepas memang hebat, tetapi adakah semua orang di sana berkelakuan tidak jujur? Mari kita buka brain rot seterusnya. Wah, kawan-kawan, lihat. Tinggal 1000 suka lagi. Dan kita akan buka sangkar ini dengan brain rot rahsia. Anda tidak akan pernah dapat menelpon saya. Anda tidak akan mendapat suka dan tidak akan tahu siapa saya. Adakah anda mendengarnya? Saya tidak mengenali suara ini. Siapa itu boleh jadi? Sekarang juga tekan suka dan tidak lama lagi kami akan meneleponnya dan membuktikan kepada orang kasar ini bahawa dia salah. Sementara itu, mari kita hubungi brain rot seterusnya. Spaghetti Toaletti. Alamak, di sini hanya ada tisu tandas. Mungkin telefon di bawahnya. Betapa banyaknya kertas tandas. Ya, tidak berakhir. Mungkin ada yang mahu ke tandas. Jadi di mana akhirnya? Di sini telefon untuk brain rot. Mari cepat hubungi Spaghetti Toaletti. Apa yang anda mahu? Hai. Kami hanya ingin berkenalan dengan kamu. Tunggu, saya kenal awak. Ini awak yang tak pernah kemas selepas guna tandas. Tidak benar. Anda salah orang. Saya tahu juga di mana kamu berada. Sekarang saya akan datang dan hapuskan kamu. Apa maksudnya basuh? Kau apa, Evgen, tidak menjaga kebersihan asas? Kawan-kawan, saya cakap yang benar. Itu bukan saya. Baik, Kona, saya percaya padamu, tetapi kamu perlu diselamatkan segera. Nah, kau sudah tertangkap. Sekarang aku akan musnahkan kau. Tunggu, Spaghetti Toaletti. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara lain. Bagaimana kamu mahu? Mari dia buktikan bahawa dia tahu membersihkan tandas. Hei, saya ini tukang cuci ke? Diam! Sungguh cadangan yang menarik. Mari kita mulakan tugasan. Kamu ada 3 tandas mini yang sepenuhnya kotor. Kamu perlu membersihkannya dengan 3 objek. Tetapi objek tersebut adalah rawa. Kamu mungkin bernasib baik atau mungkin tidak. Harap-harap saya dapat sesuatu yang sesuai. Tetapi ini hanya mainan. Bagaimana saya harus membersihkannya dengan ini? Jadi, apa yang kamu buat? Hanya sasarkan dan tembak. Jangan tembak ke arah saya. Tapi kamu tidak beritahu kemana tepatnya harus mengarah. Kemana lagi? Ke dalam tandas. Kamu ada sedikit masa, kamu mungkin akan dihanyutkan. Saya tidak tahu bagaimana rasanya, tetapi bunyinya tidak begitu baik. Wah, dia berjaya. Saya tidak percaya. Nampaknya saya berjaya. Pernahkah anda melihat tandas sekecil ini? Ia sangat kecil. Di sini kamu berjaya dengan baik, tetapi masih ada 2 ujian lagi yang perlu dilalui. Harap-harap saya dapat sesuatu yang sesuai. Saya rasa ini akan mudah bagi saya.
Berus gigi adalah alat kebersihan yang terbaik. Spaghetti toaleti, saya berjaya dengan tugasan. Gikan sudah pasiam yetai satu lagi ujian perlu dilalui. Harap-harap ia akan semudah itu. Pengurut, apa yang saya akan buat dengannya? Oh, spaghetti toaleti. Saya tidak akan dapat mengatasinya. Itu sudah masalah kamu. Wah, ini mungkin berhasil. Jadi dash tinggal fire rakit. Apa yang kamu buat? Kamu kotor baju t-shirt. Itu tidak mengapa. Sekurang-kurangnya ia bersih. Baiklah, kamu benar-benar berjaya. Saya tak akan lepaskan kamu kali ini. Tetapi lain kali, kamu tidak akan terlepas begitu sahaja. Wah, nasib baik kamu terlepas. Wah, bahkan baju T sudah bersih semula, G. Kawan-kawan, kekik, sekarang kamu tahu betapa pentingnya menjaga kebersihan. Kalau tidak, spaghetti toaleti yang marah akan datang dan membasuh kamu. Saya beri spaghetti toaleti 9 daripada 10 mata. 1 mata saya tolak kerana kawan saya dalam bahaya, sedangkan saya langsung tidak berisiko. Saya benar-benar terkejut. Saya sentiasa menjaga kebersihan, tetapi tandas ini tersilap saya dengan orang lain. Saya beri dia 0 daripada 10. Kita ada satu lagi rahsia brain rot terakhir. Mari kita lihat. Mungkin kawan-kawan sudah letak semua suka dan sangkar sudah terbuka. Oh, lihat. Tinggal satu suka terakhir. Wah, saya rasa awak masih belum tekan suka. Lakukan sekarang dan sangkar akan terbuka dan kita akan tahu apa itu rahsia brain rot. Wah, hebatnya. Terima kasih banyak kerana memberikan suka. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Makaroni? Kenapa mereka di sini? Ini adalah Dragon Cannelloni. Ini adalah naga dari pasta sebab itu ada pasta di sini. Mari kita cepat hubungi dia. Cannelloni Dragoni. Akhirnya kamu sampai kepada saya. Tetapi sia-sia kamu melakukannya. Saya adalah Dragon Cannelloni, penguasa pasta dan kepedasan api. Anda tidak pernah lulus ujian akhir. Anda perlu makan mangkuk kesedihan ini. Mi paling pedas di seluruh alam semesta. Mi pedas. Saya makan macam ni untuk sarapan. Senang. Kau nampak? Ia bersinar merah. Saya rasa ini bukan petanda baik. Anda ada 1 minit. Masa bermula. Jadi Ayu. Kan saya sudah kata ini mudah. Panas! Mulut saya terbakar. Sangat pedas, sangat pedas. Berikan air. Bagaimana kamu, manusia fana, menyelesaikan tugasku? Tidak, kekuatanku semakin lemah. Aku menghilang. Air atau susu? Sekarang saya tidak akan keberatan jika kita disiram dengan susu. Mulut terbakar. Tolong.
Tiada air di mana-mana. Kawan-kawan, tolong bantu kami. Tulis di komen di mana susu berada. Jika anda nampak, tulis sekarang. Susu berada di sana atau di sana atau di sana. Tolong bantu kami. Sangat panas. Dan saya akan membaca komen anda sekarang. Ada komen. Susu berada di belakang saya. Tepat sekali. Ini dia susu. Pegang, Evgen. Terima kasih kawan-kawan. Ia benar-benar membantu. Susu menghilangkan kepedasan dan menjadi benar-benar lebih mudah. Saya rasa ini sangat hebat. Saya akan beri Dragon Cannelloni 8 daripada 10 kerana walaupun pedas, ia sangat mengenyangkan. Setuju, naga mi api, apa yang lebih berbahaya dan hebat? Tetapi kerana mulut terbakar, saya beri 6 mata daripada 10. Untuk merumuskan, kami ada emoji seperti ini yang akan kami berikan kepada otak mulut kami. Dan kita mulakan dengan emoji najis. Ini adalah Lavaca Saturno Saturnito. Dia mendapat 2 mata tambah 1, 3 mata keseluruhan. Tangkap najis. Tempat kita jatuh kepada spaghetti toilet. Dia mendapat 9 mata tambah sifar mata. Sama dengan 9 mata. Dan kami memberinya tidak suka. Tempat kedua diduduki oleh Tung 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 Sahur. Dia mendapat 5 mata tambah 7 mata sama dengan 12 mata. Dan dia mendapat pelekat lelaki hebat. Tahniah. Dan pemenangnya adalah Rahsia Brain Rot, iaitu Dragon Cannelloni. Dia mendapat 8 mata tambah 6 mata sama dengan 14. Dan untuk itu kami memberinya mahkota. Bang, Kawan-kawan, ini sangat menarik. Kami menelefon Brain Rot melalui ujian mereka dan masih hidup. Sila letakkan suka dan tulis di komen otak rot mana yang patut kami nilai seterusnya. Dan langganlah supaya tidak terlepas kegilaan baru. Selamat tinggal semua. Tiada otak yang rosak semasa penggambaran hampir.